Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pada hari ini saya, Nur Syazah binti Almi dari unit PKK3 akan membentangkan isu yang sangat penting dalam konteks pembangunan pendidikan dan sosial di Malaysia, iaitu pelaksanaan pentaksiran bil darjah dan bagaimana PBD ini memberi impak terhadap mobiliti sosial di Malaysia. Baiklah, isu yang saya telah pilih bagi kesan perubahan terhadap sistem pendidikan ialah pelaksanaan pentaksiran bil darjah PBD dalam pendidikan, yang mana sistem pendidikan Malaysia telah melalui pelbagai fasa peralihan atau fasa transformasi dalam sistem pendidikan. Dan antara salah satu perubahan besar ialah peralihan daripada penilaian berasaskan peperiksaan yang dilakukan secara bertulis sepenuhnya kepada pendekatan pentaksiran bil darjah yang lebih holistik, fleksibel dan juga lebih berpusatkan kepada murid-murid di sekolah. Inilah yang kita kenali sebagai PBD atau pentaksiran bilik darjah, yang mana PBD ini adalah satu kaedah yang bukan sahaja dapat mengubah cara kita untuk menilai murid, tetapi ia juga berpotensi besar untuk mengubah kehidupan masyarakat sosial di Malaysia. Seterusnya, apa itu PBD? Jadi, PBD merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan oleh guru bagi menilai pencapaian, perkembangan dan potensi murid dari pelbagai aspek yang telah dinyatakan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial, yang mana ia bukanlah hanya berfokuskan kepada pentaksiran akademik, malah ia juga berfokuskan kepada pentaksiran bukan akademik seperti co-akademik untuk memberikan penilaian secara menyeluruh kepada murid-murid di sekolah. Jadi, apakah sebenarnya tujuan pentaksiran bil darjah ini digunakan bagi menggantikan pentaksiran secara peperiksaan kepada murid-murid di sekolah? Yang pertama antaranya adalah untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid dalam sesuatu pembelajaran. Yang kedua adalah untuk membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan kepada murid bergantung kepada minat ataupun bergantung kepada pemilihan kaedah dan strategi yang disukai oleh kanak-kanak, yang disukai oleh murid-murid di sekolah. Seterusnya adalah untuk memberi maklum balas secara konstruktif kepada murid dan juga ibu bapa melalui tahap penguasaan dan catatan yang boleh diberikan semasa perjumpaan ibu bapa pada perjumpaan ibu bapa. Dan akhir sekali adalah untuk membina profil pembelajaran murid secara menyeluruh, yang bukan sekadar kita fokuskan kepada akademik, malah kita fokuskan juga kepada co-akademik yang merangkumi kepada semua perkembangan dan potensi diri murid-murid di sekolah. Seterusnya, kita akan lihat kepada ciri-ciri pentaksiran bil darjah. Jadi yang pertama, ciri pentaksiran bil darjah adalah bersifat secara berterusan, yang mana ia bukan sekadar berlaku pada hujung tahun seperti pelaksanaan peperiksaan, malah ia dilaksanakan sepanjang proses PDP, yang mana guru akan menilai secara dalam pelbagai bentuk seperti pemerhatian, melalui hasil kerja murid dan sebagainya sepanjang proses pembelajaran dan sepanjang tahun. Seterusnya adalah berdasarkan evidence, yang mana penilaian kepada murid di sekolah akan dibuat berdasarkan pemerhatian, penulisan, hasil kerja dan aktiviti murid, serta guru juga boleh melihat bagaimana pelibatan murid semasa pelaksanaan PDP di dalam bil darjah. Sama ada guru boleh menilai pelibatan murid secara aktif maupun tidak aktif, yang memberikan impak kepada penilaian terhadap murid-murid tersebut. Seterusnya, ciri PBD adalah boleh dilakukan secara formatif, yang mana boleh memberi maklum balas serta-merta untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran, yang mana maklum balas ini bukan sahaja kepada murid, ibu bapa, malah ia juga boleh dilakukan terhadap guru itu sendiri untuk mengubah dan menambah baik kaedah pembelajaran dan strategi yang digunakan untuk melaksanakan PDP terhadap murid-murid. Dan akhir sekali, pelaksanaan PBD adalah secara berpusatkan murid, yang mana guru akan memberi ruang kepada murid untuk menunjukkan keupayaan mereka
untuk menunjukkan keupayaan mereka dengan pelbagai cara, yang mana guru boleh merancang pelbagai aktiviti yang mempunyai murid sendiri, yang mana berpusatkan murid merupakan salah satu kaedah untuk memberikan peluang murid-murid untuk melaksanakan secara individu ataupun berkumpulan dalam sesuatu tugasan yang diberikan. Sebagai contoh, guru boleh meminta murid-murid untuk mencari maklumat terhadap topik pembelajaran secara kendiri melalui bahan-bahan ilmiah di perpustakaan, melalui penggunaan bahan online dan sebagainya. Seterusnya, PBD menggunakan tahap penguasaan 1 hingga 6 untuk menunjukkan sejauh mana tahap pencapaian murid untuk menguasai sesuatu kemahiran atau standard pembelajaran. Contohnya, TP1, murid boleh menunjukkan usaha untuk belajar, yang mana setiap tahap penguasaan ini akan dilihat secara berperingkat dan mengikut perkembangan murid itu sendiri. Yang mana contohnya kita boleh tengok dalam TP1, guru menggunakan standard yang paling di tahap rendah, manakala TP3 guru akan meletakkan standard yang sederhana, dan di TP6 adalah guru menetapkan standard yang paling tinggi bergantung kepada tahap pembelajaran. Daripada situ, guru akan menilai bagaimana tahap-tahap perkembangan murid itu sendiri semasa di dalam bilik belajar. Jadi, bagaimana PBD ini boleh terlaksana dalam sistem pendidikan Malaysia? PBD dilaksanakan sebagai sebahagian daripada usaha transformasi sistem pentaksiran di negara kita, yang mana PBD ini ia telah menggantikan peperiksaan pada tahap rendah seperti UPSR dan PT3. Jadi, kita lihat kepada carta ahli tersebut. Daripada carta ahli, kita dapat lihat bagaimana PBD ini terlaksana berlaku. PBD ini asalnya bermula daripada pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau PPPM pada tahun PPPM 2013 hingga 2025, yang mana ia akan menggerakkan satu kurikulum baharu yang dikenali sebagai KSSR dan KSSM. Seterusnya adalah berlakunya pemansuhan PFR, dan selepas diperkenalkan kurikulum baharu, barulah pentaksiran bilik darjah ini diperkenalkan secara berperingkat, yang mana ia bermula daripada latihan guru terhadap kaedah pentaksiran bilik darjah. Seterusnya, pemantauan oleh KPM, bagaimana pentaksiran ini dilakukan oleh guru, adakah ia digunakan secara betul dan sebagainya, dan barulah PBD ini dilaksanakan sepenuhnya kepada murid, dalam sistem pendidikan kita sekarang. Kita akan masuk ke bahagian utama pembentangan saya, iaitu bagaimana pelaksanaan PBD ini sebenarnya boleh menjadi pemacu kepada mobiliti sosial di Malaysia. Saya akan membentangkan 4 kesan utama. Antaranya ialah penjanaan data pendidikan mikro untuk dasar yang makro. Kedua adalah meningkatkan literasi kewarganegaraan secara aktif. Ketiga adalah mengurangkan kesan gatekeeping peperiksaan awam. Dan keempat adalah merangsang inovasi kurikulum dan pedagogi tempatan. Kita lihat kepada kesan perubahan yang pertama, iaitu penjanaan data pendidikan mikro untuk pembentukan dasar makro. Apa itu data mikro? Data mikro adalah data yang secara menyeluruh dan berterusan, yang mana PBD ni kita tahu dia dijalankan secara formatif dan sumatif dan berlaku sepanjang masa atau sepanjang proses PDP, yang mana daripada PBD ini dia dapat menghasilkan data mikro secara yang sangat terperinci tentang kemajuan pembelajaran murid daripada semasa ke semasa. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan individu, kelemahan murid mengikut kemahiran dan mata pelajaran. Seterusnya adalah kepelbagaian gaya pembelajaran dan keperluan sokongan. Jadi, data-data mikro ini telah dikutip daripada pihak kerajaan, daripada sekolah-sekolah untuk mengenalkan dan menjana dasar-dasar makro yang lebih bersasar dan adil berdasarkan data yang telah dikutip. Jadi, dengan data PBD,
Dasar-dasar makro seperti peruntukan bajet kepada pendidikan, penyediaan intervensi akademik, penempatan guru berkepakaran tinggi dan sebagainya boleh dibuat berdasarkan bukti-bukti berdasarkan data-data tersebut. Jadi ini bermakna PBD ini dapat menyumbang kepada data mikro secara terus dan berterusan untuk memberikan peluang kepada pihak kerajaan bagi merancang, melaksana dan melakukan penambahbaikan bagi dasar pendidikan kepada tahap yang lebih untuk menyediakan sistem pendidikan yang lebih berkualiti di negara kita. Jadi, bagaimana data makro ini memberi kesan kepada murid? Yang pertama adalah peluang penilaian. Bagi murid, ini membuka peluang kepada penilaian yang lebih adil dan bersesuaian dengan keupayaan sebenar mereka. Yang mana PBD ini dapat mengelakkan murid daripada terlepas pandang hanya kerana mereka tidak cemerlang dalam peperiksaan bertulis. Ini bermaksud dengan menggunakan PBD, murid-murid akan dinilai secara adil dan secara holistik, yang mana sekiranya ada murid yang lemah dalam bidang akademik, mungkin tidak dapat menyambung pelajaran dengan hanya menggunakan akademik, tapi dengan adanya PBD, murid dapat membuka ruang dan peluang mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan menggunakan kelebihan yang mereka ada seperti dalam bidang sukan, dalam bidang kemahiran dan sebagainya. Bagi negara pula, data ini dapat menjadi asas untuk menggubal dasar-dasar pendidikan yang lebih bersasar, yang mana ia akan membantu pihak kerajaan untuk mengenal pasti kawasan yang memerlukan kepakaran guru, memerlukan dana yang lebih dan sebagainya. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga dapat menyediakan pelbagai intervensi kepada murid-murid yang lemah dalam bidang pembelajaran, ataupun pihak kerajaan boleh menyediakan pelbagai modul yang lebih bersasar untuk membantu murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Bukan itu saja, pihak kerajaan juga dapat mengurangkan jurang pendidikan terhadap mobiliti sosial di negara kita, kerana pihak kerajaan boleh mengenal pasti dengan lebih mendalam terhadap kekurangan yang berlaku terhadap jurang-jurang yang ada di negara kita. Contohnya jurang dalam teknologi, jurang dalam bidang kepakaran guru, dan akhirnya pihak kerajaan dapat memberikan keperluan yang secukupnya kepada pihak-pihak sekolah untuk memantapkan lagi kita punya sistem pendidikan negara. Seterusnya, kesan yang kedua adalah meningkatkan literasi kewarganegaraan secara aktif, yang mana PBD ini bukan hanya menilai terhadap pencapaian akademik, tetapi ia juga menilai sasiah dan emosi seseorang murid. Ini adalah asas kepada pembentukan warga negara yang bertanggungjawab dan matang. Jadi, bagi murid, penekanan PBD terhadap nilai, emosi dan sasiah mendorong pembentukan karakter, yang mana murid dapat membina karakter melalui aktiviti yang dapat membentuk nilai empati, kepimpinan dan kerjasama melalui pelaksanaan PBD di sekolah. Manakala, negara pula dapat menyumbang kepada kestabilan sosial dan perpaduan nasional. Negara akan dapat menerima manfaat apabila generasi muda lebih peka terhadap isu-isu sosial yang berlaku pada hari ini dan dapat memainkan peranan mereka dalam komuniti setempat. Yang mana sistem pendidikan negara pula dapat berkembang untuk menjadi institusi yang bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, malah ia juga membentuk identiti nasional dan perpaduan. Yang mana dalam sistem pendidikan ini, ia lebih menggunakan peranan guru untuk menyebarkan pembentukan nilai-nilai kepada murid-murid bagi membentuk generasi yang berguna kelak.
Kesan yang ketiga adalah mengurangkan kesan gatekeeping oleh peperiksaan awam, yang mana ia adalah pengurangan kebergantungan kepada peperiksaan awam sebagai penapis utama kejayaan atau pemacu utama kejayaan. Jadi bagi murid, ini adalah sangat besar bagi mereka kerana terutama kepada mereka yang tidak cemerlang dalam peperiksaan tetapi memiliki potensi luar biasa dalam pelbagai kemahiran yang lain seperti kemahiran vokasional, kepimpinan atau kreativiti. Jadi, PBD ini dapat membenarkan mereka menunjukkan keupayaan secara autentik dan menyeluruh apabila guru dapat menilai potensi individu ini untuk dikembangkan pada masa akan datang. Sebagai contoh, murid yang lemah dalam bidang akademik boleh dikembangkan potensi mereka sekiranya mendapat sokongan penuh dari pihak ibu bapa, dari pihak guru dan sebagainya, dengan menghadiri kursus ataupun menghantar kepada institusi pelajaran seperti kolej vokasional dan sebagainya supaya mereka dapat kembangkan lagi potensi diri mereka untuk mengubah hidup mereka pada masa akan datang. Seterusnya, bagi negara pula, ia dapat melahirkan golongan elit akademik tetapi juga dapat menerima tenaga kerja mahir dan juga berdaya saing di Malaysia, yang mana ini akan melebarkan lagi laluan mobiliti sosial di Malaysia. Kita bukan sahaja ini sejajar dengan dasar pendidikan negara untuk menyokong laluan yang pelbagai dalam bidang kemahiran seperti TVET dan juga Apple. Dan seterusnya, dari aspek sistem pendidikan, ia dapat membuka ruang kepada sistem yang lebih fleksibel, adil dan berpaksikan pembangunan potensi sebenar murid, yang mana ini adalah perubahan secara paradigma, yang mana ia akan memecahkan monopoli peperiksaan sebagai penentu utama untuk mencapai kejayaan. Dan murid dapat keluar daripada kepompok kemiskinan dan sebagainya dengan adanya pengetahuan terhadap kemahiran yang diminati. Kesan yang terakhir adalah merangsang inovasi kurikulum dan pedagogi tempatan, yang mana PBD ini menjadi pembangkit kepada inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi murid, PBD akan memberi kesan kepada murid untuk mengalami pembelajaran yang lebih berkontekstual dan berkaitan dengan dunia sebenar, yang mana murid boleh mengaitkan isi pembelajaran PDP dengan dunia sebenar mereka. Contohnya, projek berasaskan komuniti, isu semasa dan aktiviti penyelesaian masalah yang dapat merangsang dan membina pemikiran kritis kepada murid dan juga pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang baharu. Seterusnya, bagi negara pula, bagaimana PBD dapat merangsang inovasi kurikulum, yang mana negara dapat melahirkan generasi yang bukan sahaja celik kepada ilmu, malah ia juga pakar dalam pelbagai bidang kemahiran yang memberikan mereka untuk keluar daripada kelompok sosial dan membenarkan mereka mencari peluang pekerjaan yang lebih tinggi sesuai dengan tahap pengetahuan dan tahap kemahiran mereka. Sebagai contoh, generasi yang mahir dalam bidang teknologi dapat menyumbang kepada kemajuan bidang pertanian dengan menggunakan teknik pertanian dengan menggunakan kaedah pertanian moden untuk membangunkan lebih ramai usahawan di negara kita. Kesimpulannya, pentadbiran bilik darjah bukan sekadar satu kaedah untuk menilai murid, malah ia adalah salah satu alat transformasi sosial untuk menggerakkan mobiliti sosial di negara kita. Melalui PBD, sistem pendidikan kita tidak lagi hanya memihak kepada yang bijak dan
pandai dalam bidang peperiksaan dan akademik, tetapi ia juga memberikan peluang yang saksama dan adil kepada semua murid untuk berjaya berdasarkan potensi dan minat yang tersendiri. Jadi, inilah asas kepada mobiliti sosial. Apabila peluang untuk berjaya tidak lagi ditentukan oleh latar belakang, tetapi pengiktirafan kepada usaha dan potensi diri sebenar murid. Jadi, itu saja yang saya bentangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.